Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rakan-rakan yang saya hormati lagi kasihi sekalian, malam ini kita ke udara lagi ya, untuk saya memberikan jawapan daripada homework yang telah diberikan baru-baru ini. Ada 3 homework, iaitu homework 002, 003 dan 004. Jadi saya telah berjanji dengan rakan-rakan baru-baru ini akan memberikan jawapan tersebut pada malam ini ya, hari Rabu malam Khamis. 2 hari ya, kita bagi ruang, tak kira lah pada rakan-rakan yang mahu mengambil penyertaan. Kita buat sendiri-sendiri je. Sambil-sambil tu tiru daripada jawapan yang saya telah pun berikan, supaya kita dapat jalankan secara terus apa program-program yang kita jalankan di H1 Advanced Academy ini. Sebenarnya hari ini hari yang agak hari ini, hari semalam, hari yang agak pack bagi saya. Hari ini melayan Karenah keluarga, begitu. Dengan keluarga pun kita perlu berikan tumpuan, jangan kita abaikan terus. Dengan isteri, dengan anak-anak, begitulah. Sambil-sambil tu jenguk-jenguk sekejap. Okey, lepas tu berikan idea sedikit, silaturahim sedikit di sini ya, begitulah. So rakan-rakan, sekejap saya load file ke dalam Google Drive dan hantar pada rakan-rakan sekarang. Okey, saya telah pun hantarkan kepada rakan-rakan melalui 2 cara tu ya. Satu cara melalui Deeparingo ini dengannya gambar tu, 3 gambar, dan satu cara lagi rakan-rakan boleh klik link tersebut untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas kualitinya, supaya nampak tulisan-tulisan dan di mana garisan high dan low tersebut. Begitu. Okey, baik. Tanpa membuang masa, mari kita terus melihat satu persatu secara sepintas lalu, dan hari esok dan hari lusa saya akan terangkan dengan lebih lanjut pada rakan-rakan yang bertanya. Seterusnya saya akan berikan lagi homework yang seterusnya berdasarkan asas kepada pembinaan POT ini. Ada rakan yang bertanya mengapa ambil pada tarikh 2014 ini Mengapa ambil pada tarikh 2014 ini? Jika rakan-rakan perhati, sebenarnya saya melihat untuk di setiap trend yang menurun dalam perjalanan HSY yang lama, saya cari untuk setiap awal tahun Setiap awal tahun, contohnya kita mulakan sekarang ni untuk tahun 2015. Tapi bila kita scroll sampai awal tahun 2015, kita dapati 2015 ada lagi high punca dia tu di
hujung-hujung 2014. Okey, jadi daripada punca-punca itulah, daripada situlah kita mulakan. Sebab ada rakan yang bertanya, mengapa ambil 2014? Sebab apa? Bila kita kecilkan chart, sebenarnya tujuan saya untuk 2015. Tetapi kita perlukan perjalanan supaya rakan-rakan nampak nanti perjalanan perlahan-lahan setiap satu-satu perjalanan. Ini adalah baru bahagian menanda high dan low. Sampai satu masa habis satu trend ni, trend sell ni sampai sekitar hujung Januari 2015. Kemudian kita akan sambungkan menjadi pot pula. Saya akan berikan kepada rakan-rakan cara-cara untuk menyambungnya menjadi pot pula. Jadi untuk persoalan mengapa ambil pada tarikh ini, sebenarnya saya melihat setiap awal tahun sehinggalah sampai ke semasa sekarang ini, kemudian nanti kita anjak lagi ke 2014, awal tahun 2014 hingga ke hujung tahun 2015. Jika ada masa, insya-Allah panjang perjalanan kita ini. Jika ada masa lagi, kita pergi ke 2012, bawa ke 2013, 2013 bawa ke 2014, kita tanda perjalanan ini. Supaya dengan latihan-latihan yang berulang, kita dapat mengenal pasti tentang perjalanan pot di dalam perjalanan besar market HH1 ini. Begitu. Seperti yang saya telah jelaskan baru ini daripada pertanyaan Abang Z tentang kegunaan ataupun fungsi. Saya telah pun jelaskan. Pot ini sangat penting rakan-rakan. Contohnya hari ini tadi ada Abang Idin yang bertanya, Syahidin. Terima kasih Abang Syahidin yang bertanya. Bagaimana nak menggunakan pot ini supaya kita dapat melihat kekuatan market. Sebenarnya memang pot ini untuk kekuatan market. Begitu. Bukan bagaimana kita nak menggunakan. Bila rakan-rakan jelas, rakan-rakan akan nampak. Dengannya pot ini melakukan perjalanan, kita akan nampak kekuatan market daripada setiap high ataupun low pot yang dengan kehadiran enjin-enjin daripada market-market HHT. Okey, baik. Jadi terus kita pada screenshot yang pertama. Pada screenshot yang pertama, rakan-rakan, itu pot mudah. Mudah aja. Yang screenshot pertama tu pot mudah. Saya hantarkan sekali kepada rakan-rakan sekali lagi untuk kita lihat screenshot pot yang pertama. Kerana apa dia melibatkan 2 hari saja pembentukan pot ni. Pembentukan pot, paling high pot, paling low pot tu 2 hari. Maknanya dia besar kecil dan dia hanya melibatkan 2 hari. Dia tidak berada dalam lingkungan masa yang panjang untuk screenshot yang pertama. Okey, saya telah pun hantarkan screenshot yang pertama itu. Rakan-rakan boleh lihat pada 8 Disember 2014. Di sinilah permulaannya perjalanan menurun yang panjang sampai bulan, kalau kita lihat sampai bulan Mac. Di sinilah poinnya perjalanan menurun ini. Yang mana kalau rakan-rakan boleh lihat menurunnya, dia menurun dalam keadaan pot ini sampai 23 Januari. 23 Januari dia buat perjalanan pot dalam skala repair. Ada juga dalam skala repair. Kemudian bermula daripada 13 Februari, dia teruskan lagi perjalanan sell untuk perjalanan pot dalam perjalanan besar market. Jadi pada 8 Disember 2014 inilah permulaannya. Permulaan untuk market mula melakukan perjalanan pot di dalam perjalanan besar H1 ini. Begitu. Dia buat satu perjalanan sell yang panjang. Kalau saya cuba huraikan kepada rakan-rakan, sehingga 23 Januari, dia turun tu daripada 8
8 Disember 2014 hingga 23 Januari sekitar 23, 24 macam tu sekitar 1934 pips sekitar 1934 pips dengan perjalanan port yang menghala ke arah sel ini. Jadi ini penting untuk kita kaji supaya kita tidak ketinggalan. Dan pada saya untuk terhenti sehingga kajian kepada market HHT sahaja, ia adalah satu kerugian kerana ada lagi yang lebih besar untuk kita lihatkan perjalanan dia supaya kita sentiasa berada di dalam arah perjalanan market. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, pada 8 Disember 2014 itu dia baru lepas exit di 5 Disember 2014. Nampak rakan-rakan? Saya ada tulis kat situ high pot sebelum. High pot sebelum tu rakan-rakan boleh tengok SS di sebelum ini untuk jawapan 001. Di bawah high pot sebelum tu di 5 Disember 2014 ada high E. High E itu adalah high E daripada subport Kerana apa? Dia duduk di bawah high pot bila dia duduk di bawah high pot, senang kata di dalam high pot, di dalam pot high market exit, dia exit subport. Dia belum exit pot. Dia juga melakukan high sahaja ataupun low sahaja mengikut arah exit. Jadi yang high E yang saya tunjukkan pada 5 Disember itu adalah high exit untuk market exit subport. Itu dia. Saya telah pertunjukkan yang jawapan 001. Nampak tak yang high exit yang hujung sekali tu, dia di bawah paling high pot tu. Yang jawapan 001 tu Jadi apabila dibawa kepada 8 Disember, kita dah dapat maklumat pada 8 Disember itu, ketika kita berada di 8 Disember, kita situasinya market exit pot ke arah buy. Pada ketika 8 Disember, kita ketika itu adalah pada kedudukan market telah exit pot ke arah buy. Dan lihat perlakuan enjin. Terdapat enjin sell yang mana sebelum-sebelum ini dalam HHT buy yang kuat, tiba-tiba dia melemah tiba-tiba HHT buy ini bertukar melemah menjadi HHR buy pada 8 Disember. Nampak tak pada jam berapa tu sekejap 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 malam dengan TKU dominant. Nampak tak? Dengan TKU dominant, dia buy. Nampak tak? Trend itu tidak kuat. Kerana apa? Berlaku tujahan daripada enjin. HJ zone A pun ada dekat situ. HJ laut tenang pun ada dekat situ. HJ TKT pun ada dekat situ. Okey, nampak keadaan itu. Dan ada satu candle yang agak besar pagi tu pada gap tu. Pada gap tu dia buat satu candle yang besar, kemudian market menurun dengan TKN dulu. Nampak Sorry, dia bukan turun dengan TKN, dia turun dengan laut tenang N. Laut tenang yang menurun, dua candle. TKN perlu ada satu lagi candle keluar kan. Dia ada TKN ni, senang kata trend lah. Ada candle buy kecil, lepas tu buy yang keluar daripada buy kecil tu. Yang ketiga tu dia tidak besar, tapi ini adalah laut tenang untuk laut tenang N yang menurun ataupun yang menaik okey, nampak keadaan itu. Jadi pada ketika ini jika rakan-rakan
nak kata jelas, perkara yang betul-betul jelas untuk market ini bertukar ke arah sell ialah pada akhir HHR di 9 Disember. Iaitu pada akhir HHR TKJ Type 3 di Tokyo 9 Disember 2014. Akhir HHR TKJ Type 3 untuk akhir HHR buy. Jadi rakan-rakan nampak dia terus balas TKU dominant sell pada jam berapa tu, pada jam 9 pagi. Ini candle ketiga waktu ketika ini Okey, jadi apabila berlaku begini, okey, rakan-rakan ada nampak tujahan yang kuat semalam. Okey, tujahan sell yang kuat semalamnya di 8 Disember. Kemudian market menaik semula, membuat zone B dan menaik itu melemah. Tanda zone B itu. Dan pada ketika ini juga, sebelum dia keluar HHR TKJ akhir buy itu, pada TKU dominant buy 8 Disember, itu tidak ada masalah pada rakan-rakan yang nak masuk. Yang nak masuk market untuk buy kerana apa? Ketika ini market exit port ke buy, tidak ada masalah untuk rakan masuk. Kerana apa? Tidak ada orang tahu. Tidak ada orang tahu perjalanan market ke hadapan. Begitu. Nak kata risiko, betul lah risiko kerana dah ada bentuk enjin untuk sell. Tetapi baru satu. Enjin awal belum confirm apabila ada sebelum ada enjin terus. Enjin awal belum confirm. Jika ada enjin awal belum confirm lagi, perlukan enjin terus. Jadi yang ada baru enjin awal sell dan masuk dulu dekat TKU dominant buy di 8 Disember itu. Masuk itu kita dengan keadaan kita lah, dengan seperti saya tidak takut untuk masuk market kerana bagi saya money management saya sudah ada untuk menentukan bagaimana saya sanggup loss. Saya tidak ada hakul yakin. Bagi saya hakul yakin ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Untuk yakin saya ada. Untuk hakul yakin hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun tahu. Walaupun 5-6 candle ke hadapan, tetapi kita boleh lihat dia berdasarkan kekuatan market. Okey, baik. Bila kita masuk TKU dominant buy di 8 Disember. Okey. Bila kita masuk TKU dominant buy di 8 Disember nak kata hold untuk TKU juga bertindak sebagai enjin. Jika ada TKU, dia juga bertindak sebagai enjin. Dan ukur. Apabila perjalanan HT buy, zone B sell sentiasa ditembusi. Jadi zone B sell itu kita tanda. Kita tanda dan lihat kekuatan market. Jika sebelum sampai ke zone B sell tersebut, katakan zone B sell pada ketika ini pada pagi pada jam 6-7 pagi. Okey, jauh tu sebab market melakukan tujahan sell. Market melakukan tujahan sell. Jauh tu. Nak sampai ke 10 malam. Tiba-tiba 10 malam ada TKU dominant untuk buy. Pada ketika ini, tiada siapa yang dapat mengukur kekuatan market. Tiada siapa yang dapat terus, market ni akan terus buy. Tidak. Entry. Dan entry kita ini kita ukur dengan kekuatan. Begitu. Jika rakan-rakan perhatikan, untuk mengukur kekuatan yang ada pada zone B. Ada zone B di pagi itu
pada jam 7 pagi. Dan ada satu zon B yang berlawanan pada 4 Disember. Rakan boleh lihat jawapan 001 itu ada zon B berlawanan di 4 Disember. Kerana apa? Zon B berlawanan ini dia yang kita perhatikan daripada sifat-sifat berulang market. Jika rakan-rakan tanda price akan datang ke situ juga. Cuba rakan-rakan tanda 4. Kerana apa? Kerana apa dia zon B berlawanan? Cuba rakan-rakan tanda 4 Disember 2014. Tandakan. Dan rakan-rakan akan dapati dia akan yang naik daripada TKU dominant by 8 Disember itu di sekitar situ juga. Nanti kita lihat lagi ya. Banyak-banyak. Memang terlalu banyak. Ini untuk membantu. Ini untuk membantu. Dan ini sebenarnya jika rakan-rakan yang belajar, kita ni dalam forex ni memang banyak belajar. Sebelum di TBST ni pun banyak belajar. Ada dengan indikatornya, ada dengan chart pattern yang dalam bentuk yang umum itu, ada dengan Elliott wave-nya, ada dengan bermacam-macam cara. Tapi kita di sini, kita melihat perlakuan dari segi tindakan berulang market. Dan daripada zon B yang berlawanan ini, market sering melakukan tempat putar arah ataupun tempat untuk dia tembus. Begitu. Jadi untuk kekuatan market ini, market ini dia buy 10 malam, dia tidak lagi melakukan kekuatan dan membuat bentuk HHR TKJ di zon B berlawanan pada jam berapa jam 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 tengah malam di 4 Disember 2014. Zon B sell 4 Disember 2014 ini, market reflect dia pada Tokyo 9 Disember 2014. Rakan-rakan boleh lihat. Sebenarnya, dalam perjalanan market ini, dia ada zon B yang mengikut perjalanan. Dia ada zon B yang berlawanan. Jadi, yang biasa berlaku adalah dengan zon B berlawanan. Dan yang boleh berlaku dengan zon B yang mengikut perjalanan. Yang lazimnya dengan laut-laut tenang. Yang lazimnya dengannya zon-zon A. Begitu. Yang lazimnya dengan satu sideway yang lama di kawasan zon B perjalanan. Tetapi untuk zon B berlawanan, dia mudah. Dia mudah kerana dia melibatkan dia tidak melibatkan perkara-perkara yang cerewet tadi. Dia tidak melibatkan perkara-perkara cerewet di zon B perjalanan. Di zon B berlawanan, dia mudah. Kerana apa? Di situlah, jika rakan-rakan perhati, market dia lalu, dia berhenti, dia repair, dia langgar semula. Dia lalu di situ dan berhenti. Ada sesuatu yang berkaitan dengan volume market yang menyebabkan dia berhenti di satu kawasan, dia repair, kemudian dia langgar semula. Okey? Jadi untuk zon B perjalanan ini, dia mengikut perjalanan dan dia memerlukan kekuatan. Dia memerlukan kekuatan. Tetapi untuk zon B yang berlawanan ini, dia seperti telah cukup haul, seperti telah cukup perjalanannya dan dia buat repair sebentar dan dia jalan semula, tembus semula. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, jika kita masuk buy, masuklah. Tidak ada apa-apa. Dan ukur kekuatan dengan zon B berlawanan. Ada dua zon B berlawanan. Yang pertama,
zon B berlawanan di 4 Disember 2014 dan yang kedua zon B berlawanan di Tokyo 7 malam. Candle sell open TKN open laut tenang N begitu. Jadi market ni dia dah disebabkan daripada pagi dengan tujahan HSJ zon A dan laut tenang itu, dia kuat sehingga dia datang semula ke bawah zon B berlawanan 4 Disember. Dan untuk market reflect semula, dia perlu lalu di situ dulu. Dan jika dia tidak lepas di situ, dia akan keluar enjin terus. Jadi ini prinsip teori HH1 yang memerlukan ada enjin pertama untuk enjin awal dan enjin kedua untuk enjin terus. Okey, nampak keadaan itu? Jadi entry, tunggu. Bagaimana market reflect pada keadaan market ini? Market reflect ini dia akan buat jika pada kekuatan market yang telah ditentukan dia tidak sampai, dia akan buat putar arah. Contohnya, pada rakan-rakan mesti bertanya, kenapa ambil zon B 4 Disember, tak ambil zon B yang 3 Disember ke, 2 Disember ke, okey, 30 di November ke. Lihat mengikut zon B berlawanan yang terhampir. Sama ada 1 ataupun 2 zon B berlawanan yang terhampir yang mengikut trend. Begitu. Jadi rakan-rakan, bila market reflect begini, kita mudah nampak. Okey, nampak nampak tak pada Tokyo jam 6.78 pagi di 9 Disember. Keluar candle besar TKJ. Okey. Dia keluar candle besar TKJ. Kemudian dia reflect dengan TKU dominant sebagai enjin terus. Mengapa saya mengatakan dia enjin terus? Kerana apa? Kerana semalam sudah ada enjin awal dan reflectnya itu adalah pada titik zon B berlawanan di 4 Disember. Dia tak dapat dah nak buat untuk menaik lagi. Dan pada ketika ini, pada keluar candle besar ataupun pada keluar TKU dominant, rakan-rakan boleh close position buy dan ikut semula enjin terus yang pertama untuk sell. Pada ketika ini, exit pot adalah buy. Dan pada 9 Disember, kita tahu kedudukan kita di dalam pot semula. Kerana apa? Kerana setibanya kita di 9 Disember 2014, kita dapati market semalam yang TKU dominant buy 10 malam 8 Disember itu dia tidak kuat sehingga keluar buy daripada high E yang market di sebelumnya 5 Disember itu. Jadi ini menunjukkan bermula daripada 8 Disember 2014 adalah market pembentukan pot yang baru. Nampak tak saya buat ada HS, ada LS. Saya dah buatkan petunjuk untuk rakan-rakan apa itu HS, high semalam, apa itu low S, low semalam. Ada high E, ada low E, rakan-rakan boleh baca. Kemudian dia terus exit sahaja di 9 Disember. Dia exit ke arah sell. Okey, cuba lihat. Cuba rakan-rakan lihat, gunakan akal. Apabila rakan-rakan entry di ETS, tiada sesiapa yang boleh menghalang kita entry. Kerana apa? Itu ialah ET. ET ni entry lah. Dan ukur kekuatan market dengan zon B berlawanan pertama yang bentuk selepas enjin. Dia senangnya begini je. Bila kita jumpa enjin awal, okey, yang melakukan tujahan yang agak kuat, kemudian
dia buat HR ataupun dia buat dalam bentuk market sideways. Yang penting dia ada zone B. Okey. Keluar sahaja 80, okey. Terus tarik, tandakan. Tarik ni macam kita guna indikator kan, nanti orang salah tafsir pula. Gunakan perkataan tanda. Tandakan zone B berlawanan di jam 10 malam dekat TKU dominant itu di 8.12 tu, tandakan. Okey? Dan jika HHT sell, market akan tembus. Dia akan tembus ke bawah daripada zone B buy yang berlawanan daripada HHT sell yang sepatutnya berlaku. Jadi rakan-rakan nampak, apabila candle jam 8, 9, 10 doji, 11 candle besar sell, dia tembus. Ada rakan-rakan tanya, kalau dia masuk semula bagaimana? Kalau masuk semula perlukan enjin. Kerana apabila dia tembus, dia menggambarkan HHT sell. Dan untuk dia masuk semula, dia perlukan enjin awal ataupun kalau market repair saja HHR TKJ, dia susah nak pergi ke atas semula. Kerana apa? Tidak ada enjin. Yang saya katakan ini ialah enjin. Bukannya sekadar tembus. Kita bukannya pakai teknik breakout. Kita bukannya menggunakan keadaan-keadaan di TBST ini hanya melihat teknik breakout. Kita menggunakan secara keseluruhan. Yang mana HH1 ini digabungkan, perlukan gabungan dengan HHT. Dan rakan-rakan lihat. Pada jam 8, 9, 10, 11 pagi dia tembus. Dia tembus dan menandakan ini ialah HHT sell. Dan cuba rakan-rakan perhati, dia naik semula. Dia naik semula tu dia berhenti dekat mana? Itu dia naik semula tu 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Memula pada jam 5 dia mula buat rejection. 5, 6 buat rejection, 7, okay, 8. Nampak tak? 8 tu dia buat putar semula dekat mana tu? Dekat zone B berlawanan buy yang pertama di TKU dominant buy 8 Disember. Rakan-rakan boleh nampak bagaimana refleksnya market pada keadaan-keadaan itu. Dan untuk market exit pot mudah. Kita terus saja dengan zone B berlawanan ini. Untuk market dalam pot ada beberapa keadaan. Tak apa, kita panjang lagi kita boleh cerita. Yang penting kita jelas. Apabila yang pertama itu HHT telah pun hadir. Dan untuk dia patah semula, dia perlukan enjin. Dia perlukan enjin. Kemudian jika tidak ada enjin, dia hanya market repair. Begitu. Yang penting dia ada pula buat zone B berlawanan untuk kehadiran HHT yang baru. Okey, rakan-rakan boleh nampak keadaan itu. So, ini ialah pot mudah. Pada jawapan 002 ini, rakan-rakan hanya perlu menandakan 3 garisan saja, iaitu garisan paling low pot, kemudian garisan paling high pot yang juga bertindak sebagai high semalam dan low semalam. Dan satu lagi garisan ialah low sahaja untuk market exit pot untuk hari esok dia. Untuk hari esoknya tu, pada homework 003 rakan-rakan boleh nampak, kita hanya perlu tanda low dia sahajalah untuk bawa ke hari seterusnya. Dan tak perlulah kita tanda dua-dua lagi. Apabila telah exit pot, tanda satu sahaja. Tujuannya untuk mengesan. Begitu. Jadi ini mukadimah untuk homework 002, 003, 004. Dan saya fikir kita rehatlah. Kesian rakan-rakan tunggu saya tadi. Sekurang-kurangnya sedikit sebanyak saya dapat juga tunjukkan kepada rakan.
sedikit sebanyak saya dapat tunjukkan juga kepada rakan-rakan tentang jawapan yang seperti telah dijanjikan. Berjanji. Jika tidak berjanji itu lain cerita kan. Tapi bila saya dah keluarkan, saya akan berikan jawapan. Itu ialah perkataan ataupun ayat berjanji. Boleh saya, kalau saya minta maaf tadi, tidak dapat rakan-rakan dah sudah tentunya kata tak apa kan. Tapi bila dah berjanji, ada rakan-rakan yang dah standby. Ada rakan-rakan yang mungkin dia dah batalkan program dia untuk mendengar muzakarah. Jadi serba salah lah. Serba salah lah. Okey, jadi rakan-rakan yang saya muliakan, seterusnya nanti kita akan bawa perbincangan ni untuk hari esok, dan kita akan seiringkan supaya kita menanda ini dengannya enjin market, supaya rakan-rakan dapat dia punya persamaan, dapat menyamakan, dapat seiringkan dengan penandaan pot ini. Dan penandaan pot pun jika secara asas memang begini. Cuma horizontal line full. Yang ini kita terus tanda mengikut daripada mana price ini bermula, daripada sehingga esok. Okey. Dan perkara ini fix. Kita tanda fix. Jika guna horizontal line, keseluruhan chart tu, jika untuk kita meneliti HH1, kita akan berserabut. Mana satu high dan low ni, mana satu nak pakai. Okey. Kerana apa? Dia terus satu MT4 tu. Kalau ada 30 hari market, ada berapa banyak horizontal line yang kita nak tanda. Itu saya tak mau buat kerja begitu ya. Okey, baik. Jadi rakan-rakan, dengan rendah diri, saya mohon maaf di atas kelewatan saya sebentar tadi. Dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi, kita istirahat.